Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nam nak share satu resepi snack dan cepat je nak sediakan. Inilah dia cucur bawang, bersih tanpa gluten. Yang bestnya cucur ni, kita tak pakai tepung gandum tau. Tapi kita pakai campuran tepung beras dan tepung ubi. So memang ngam sangat untuk sesiapa yang ada alahan gluten atau yang sensitif tu. Hasilnya nanti, luar cucur tu rangup, dalamnya lembut je. Rasa dia memang sedap dengan bau wangi bawang dan ada rasa umami ikan bilis. Bahan pun adalah yang biasa-biasa je guna kat dapur. Memang best kalau buat untuk sarapan pagi atau minum petang. Senang dan jimat masa pula tu. Jom kita tengok macam mana nak buat. Okey, bahan-bahannya. Mula-mula Cik Nam ambil 1 biji bawang besar. Kita hiris nipis je. Nak hiris macam mana tu ikut suka korang. Tapi yang penting kita leraikan nanti. Biar terpisah antara lapisan. Masa goreng tu cantik lah. Kalau korang suka lagi wangi, boleh tambah 2 biji bawang merah kecil atau bawang ros. Hiris nipis juga. Cik Nam memang suka tambah bawang ros ni. Sebab aroma tu lebih naik lah. Lepas tu ambil 1 biji cili merah besar, belah 2, buang biji. Lepas tu kita hirislah kecil-kecil macam ni. Kalau suka pedas sikit, boleh je tambah cili padi. Tapi Cik Nam buat ni yang mesra kanak-kanak lah. Untuk daun bawang pula, potong tang akar tu sikit. Lepas tu potong kasar-kasar je. Okey, ada orang suka pakai udang kering. Ni nak tambah rasa lah. Boleh je pakai udang kering kalau yang tu ada kat rumah. Tapi hari ni Cik Nam nak pakai ikan bilis. Setengah cawan dah cukup. Basuh bersih, toast kering. Dan Cik Nam suka tumbuk guna lesung batu. Tak payah hancur sangat. Biar ada tekstur yang kasar-kasar sikit. Sedaplah bila tergigit nanti. Cik Nam pakai cawan penyukat macam ni. Korang nak pakai cawan kopi pun boleh. Masukkan 1 cawan tepung beras. Tambah 1/4 cawan tepung ubi kayu. Lepas tu masukkan 1 sudu kecil serbuk penaik atau baking powder. Dan 1 kecil gula. Gula ni kita guna sikit je. Bukan nak bagi manis. Tapi untuk seimbangkan rasa. Kita gaul bahan ni pakai whisk atau senduk kayu bagi sebati. Sekarang boleh masukkan bahan-bahan yang kita dah potong tadi. Cili merah, daun bawang. Hirisan bawang besar, bawang kecil dan ikan bilis yang kita dah tumbuk tadi. Gaul sekali lagi bagi semua bahan ni sebati elok dengan tepung. Sekarang baru kita masukkan air. Guna air sejuk untuk lebih rangup. Yang penting masukkan sikit-sikit dulu air sambil kacau. Janganlah tuang semua sekaligus. Nanti adunan cair sangat pula. Kita nak adunan tu biar pekat sikit macam adunan cekodok pisang tu lah. Kalau pekat sangat, tambah je air sikit lagi. Jangan duk panik sorang-sorang kat dapur. Agak-agak sampai dapat kepekatan yang elok, boleh cuba senduk dan tak berderai bila kita masuk dalam minyak panas. Boleh perasakan dengan sedikit garam. Rasa dulu adunan. Ikan biliskan dah masin. Dan 1 sudu kecil seasoning powder pilihan korang. Cik Nam pakai serbuk pati ayam sikit. Okey, dah siap dah adunan kita. Boleh ketepikan sekejap dalam 5 ke 10 minit sementara kita panaskan minyak. Tuang minyak masak biar banyak sikit supaya cucur tu boleh terapung dan masak sekata. Janganlah sikit sangat. Tuang cucur kan tenggelam separuh je. Nak alih pun susah. Pastikan minyak betul-betul panas sebelum menggoreng. Tips ni penting Cik Nam ulang. Tips ni penting supaya cucur kita rangup di luar dan tak serap minyak yang banyak nanti. Jangan letak adunan banyak sangat sekali goreng tu. Nanti suhu minyak drop dan cucur akan jadi lembik berminyak. Goreng cucur sampai terapung dan nampak garing. Warna pun jadi keemasan sikit. Masa nak angkat, kuatkan sikit api. Kacau-kacau. Lepas tu angkat cucur dan toskan minyak. Cik Nam suka letak atas lapis dawai. Dan alas je dengan kitchen towel yang tebal untuk serap lebihan minyak. Ulang proses menggoreng ni sampai habislah semua adunan tadi. Sudukan adunan
Boleh je nak pakai 2 sudu. Satu untuk cedok, satu lagi tolak adunan masuk dalam minyak. Cik Long guna satu je. Masa menggoreng tu rajin-rajinlah. Alihkan dan kacau sikit pakai sudip supaya masak rata dan tak hangit sebelah. Bau masa tengah goreng ni, memang mengancam. Bau semerbaklah satu dapur. Dah siap pun cucur bawang kita. Memang sedap makan panas-panas masa baru lepas angkat daripada kuali tu. Dekat luarnya rangup, tapi bila gigit lembut je dalam. Wangi dan rasa manis bawang berselera betul. Hidangkanlah dengan sos cili Thai atau apa-apa je sos pencicah kegemaran korang. Resepi ni senang je kan nak ikut. Barang pun tak banyak, senang nak cari. Ngam sangatlah untuk yang baru nak belajar masak atau nak try versi yang lain sikit dari cucur biasa yang pakai tepung gandum. Okey, selamat mencuba semua. Jumpa lagi dalam video resepi yang akan datang. Bye!